wa anfiqu, sebagaimana Allah minta takwa, kena tunjuk takwamu ni dengan cara infak, dengan cara menderma. Kalau kita ni orang alim, mengajar bagus, semayang bagus, tapi kedekut, tak nampak bukti bahawa kamu takwa pada Allah bila sampai ke peringkat menderma. Dan Allah Ta'ala tahu manusia ni susah menderma. Kalau kita musim durian, kita derma buah durian, tak payah. Tapi kalau durian tu harga RM1, kita nak bagi duit RM1, sama banyak dengan harga durian. Jadi masalah besar. Perangai manusia dah berat nak bagi duit, tapi tak berat bagi durian. Kerana dia ni faedah dia sekejap je. Apa ni, kecil sangat dari segi ekonominya, tak dapat rolling. Tapi duit nak beli beras boleh, nak beli ubat boleh, nak kahwin boleh, nak cerai boleh. Duit ni banyak, pasak 1,000 kata orang Perak. Kalau ada orang Perak hari ni, faham tak? Pasak 1,000. Durian ni, kita nak beli durian dengan beras, nak jual durian, nak tukar durian dengan beras boleh lah, tapi orang tertentu. Tapi duit ni kemana saja pun guna, sebab terpayah bagi manusia nak guna duit. Hak guna barang tak apa, tapi anfiqu ni biasanya duit. Sama ada duit, sama ada emas, sama ada perak, apa semua sekali, kita diminta beri. Ni perintah Allah. Mu ni hamba aku Tuhan kamu. Dengar aku nak perintah kamu sebagai qoli, sebagai boros, sebagai hamba. Anfiqu, naklah kamu derma